Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Razak Ahmad, founder Ilham Network. So, video ni saya nak cerita the truth of trading, kebenaran dalam dunia trade. Okey, apa kebenarannya? Kebenarannya ialah dalam trading kita tak ada shortcut. Kita tak akan ada shortcut. Tak ada siapa baru masuk trade hari ni profit. Mustahil, mustahil. Saya makan masa untuk belajar trade ni lama sebenarnya. Daripada tahun 2010 tu memang saya betul-betul saya newbie. Yang kata saya MC. And then saya belajar support resistance. Zaman tu tak ada supply demand. 2011 dengan Cikgu Hector dan kemudian dengan Cikgu Khalid Hamid support resistance. And then pada 2020 berapa saya tak ingat lepas COVID ke sebelum COVID saya tak ingat. Mungkin lepas COVID kot. Saya belajar tentang supply and demand supply and demand dengan Cikgu Hanzo, dan saya meneruskan pelajaran saya untuk cikgu lagi di luar negara, nama dia Cikgu Ivan, untuk belajar lagi lebih detail tentang supply and demand. So apa yang saya kongsikan dalam Forex Trading Course iaitu tentang supply and demand, support resistance, liquidity sikit, SMC sikit. Dalam video biasa saya ceritakan dalam video dalam benda ni akan datang saya akan masukkan liquidity. So anda boleh dapatkan Forex Trading Course pada harga pengenalan dengan harga yang agak murah daripada harga asalnya. Okey, anda boleh klik pada link di bio, atau jika anda jumpa video ni dalam YouTube, anda boleh klik link pada description. Dalam tu saya dah simplifykan semua. Saya dah kata orang buat benda tu jadi simple untuk dia faham dengan infografik, dengan video. Every bab saya akan ceritakan dalam video. So bila you masuk kan, setiap bab mesti ada video kat atas. Setiap bab mesti ada video kat atas. Untuk you untuk you tengok dan you belajar. Dalam bawah tu dia ada artikel, ada syarat-syarat, infografik, diagram, whatever semua kat bawah tu. Jadi kalau you malas baca, you tengok baca kat atas. Tengok video kat atas. So itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.